Kalau korang selalu lupa benda yang korang baru fikir, jangan paksa diri untuk ingat. Sebab untuk sesetengah orang dengan ADHD ni, benda yang baru masuk dalam kepala boleh hilang dengan cepat. Contoh, korang tengah buat satu kerja, tiba-tiba teringat, oh aku kena buat benda ni nanti. Korang fikir, tak apa nanti aku ingat. Lepas tu datang satu benda lain, buka phone, buat kerja lain, sembang dengan orang. Dan bila korang dah habis buat semua tu, benda tadi dah hilang. Jadi satu cara yang sangat mudah, jangan simpan semua dalam kepala. Kalau ada kerja, tulis. Kalau ada idea, catat. Kalau ada benda penting, buat reminder. Gunakan phone korang, guna notes, guna alarm, guna telegram. Apa saja boleh bantu. Anggap benda-benda ni sebagai otak kedua korang. Sebab kita tak perlu paksa otak kita buat semua kerja. Kita boleh bagi sebahagian kerja tu dekat phone. Dan bila kita mula buat macam ni, kita akan kurang fikir. Aku takut lupa. Kita boleh tengok balik apa yang boleh dibuat. Jadi kalau korang selalu lupa, jangan marah diri sendiri. Cuba ubah satu benda dulu. Apa saja yang penting, sebab kita semua tahu nanti tu kadang-kadang terus hilang.